dalam tempoh 4 tahun tu, kenapa Anwar, ini pun saya nak tanya ni, kenapa tidak declassified atau diwar-warkan? Isu ni besar. So saya pun nak tahu sebab itu masa RCI ni dibuat. Saya pun tertunggu-tunggu. Tapi tak keluar kan. 4 tahun tiba-tiba masa PRN ni baru keluar lah. RCI tabung haji, itulah ramai orang tanya pasal RCI tabung haji ni. So orang ramai tanya saya pasal RCI tabung haji. So apa nak cerita pasal RCI tabung haji ni? Masa? Okay, daripada research kamu, apa cerita pasal RCI tabung haji? Pembayaran hibah dia tinggi. Okay. Melebihi kemampuan kewangan tabung haji sendiri. Itu yang dinyatakan oleh RCI. So dalam RCI atau Royal Commission Inquiry ni, dia kata pembayaran hibah tinggi. Hibah tu dibayar kepada siapa? Brief sikit pasal tabung haji ni. Punca krisis dia. Amanan perakaunan yang disifatkan sebagai perakaunan kreatif bagi membolehkan pengisytiharan hibah yang tinggi tu. Okay, lepas tu, itu yang kamu baca daripada mana tu? Dekat Asrawani. Asrawani cakap, Marisa? Pemberian sijil audit bersih bagi penyata kewangan 2014 sehingga 2017, walaupun laporan audit 2017 tu ada penekanan terhadap perkara penting, emphasis of matter. Okay, Aiman? Ya. Pasal tabung haji ni apa cerita? Apa macam ni? Pengembangan. Ya. Okay, ada orang kata isu tabung haji ni diversion aja. Diversion. Ini ada komen, diversion. Kamu tahu diversion tu apa? Nak alih perhatian. Kamu setuju ke tak? Setuju juga. Kenapa? Sebab it's part of maritime policy. I mean, why of all times? Yes. Why of all times dia buat macam benda ni tiba-tiba muncul sehari sebelum tomorrow. 2-3 hari sebelum tomorrow. Okay, lagi? Akilah? Okay. Okay, ada komen cakap ini diversion. Lepas tu Gen Z, Marisa, okay, setuju, betul? Okay. So, yalah, saya pun tertanya-tanya jugalah kan. Dia macam ni lah, saya ingat tadi ke semalam ada orang tanya Nurul Izzah Lepas tu Nurul, kenapa tiba-tiba RCI ni dibawa sekarang. Dan Nurul Izzah kata, oh pasal entah macam mana lah, governance lah, apa benda lah, jadah benda semua kan. So saya ingat tak payah tanya Nurul Izzah lah, dia tak faham benda ni. Saya ingat sebab saya pun baru tengok, baru baca sikit-sikit lah pasal RCI ni. Sebab dia baru dikeluarkan, tak salah saya 2-3 hari lepas 2 hari lepas, Rabu kemarin. So laporan RCI atau Suruhanjaya Siasatan Diraja berkenaan dengan tabung haji ni baru dikeluarkan pada hari Rabu lepas. Dan yalah, kita pun tengoklah, baru tengah baca-baca lah Gen Z pun baru tengah baca-baca. So persoalannya, RCI ni telah dibuat bila sebenarnya? Bila dibuat RCI ni? Tahun berapa? Tahun 2000? Suruhanjaya ini telah dibuat, tak salah saya, pada tahun 2014. bukan 2022, tak salah saya. 2022. So RCI ni dilancarkan pada masa Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin pada bulan berapa? 2022. Tak salah saya bulan April ke bulan Februari, cek balik. Lebih kurang macam itulah. Pada awal tahun 2022, Perdana Menterinya adalah Tan Sri Muhyiddin. Lepas itu siasatannya telah dikonklude semasa Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri pada sebelum PRU 15 tahun 2022 pada ketika itu. Lepas itu keputusannya dah ada, tak salah saya, pada akhir atau second half of 2022, masa Datuk Main Sabri lagi dah ada keputusannya itu. Dan kemudian lepas tu tukar kerajaan.
pada bila 2022 November 2022. So time tu Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri kan, lepas November 2022. So keputusan RCI Siasatan Diraja Berkenaan Tabung Haji ni, yang mana tak salah saya dia punya period of siasatan itu, tempoh siasatan itu daripada bila 2014 kan sampai ke 2022 so dia melangkaui banyak kerajaan ni, bukan kerajaan Barisan Nasional saja. Dia termasuklah masa Datuk Najib, lepas itu 2022 itu Tan Sri Muhyiddin, lepas tu Ismail Sabri sendiri, lepas itu juga 2018, dia lepas 2018 sampailah langkah Sheraton 2020 tu, ada 2 tahun masa tu PH 1.0, betul tak? So siasatan itu telah dijalankan sejak untuk tempoh masa 2014 sampai 2018, masa tu Barisan Nasional. Lepas tu 2018 sampai 2020, masa tu PH punya kerajaan PH 1.0. Lepas itu 2020-2022 adalah Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dengan lepas itu balik Barisan Nasional Ismail Sabri tahun 2022. Lepas itu tukar kerajaan, dan report tu dah ada di tangan kerajaan semasa pemerintahan Anwar Ibrahim 2022 sejak sampai 2018, masa tu Barisan Nasional. Lepas tu 2018 sampai 2020, masa tu PH punya kerajaan PH 1.0. Lepas itu 2020-2022 adalah Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin dengan lepas itu balik Barisan Nasional Ismail Sabri tahun 2022. Lepas tu tukar kerajaan, dan report tu dah ada di tangan kerajaan semasa pemerintahan Anwar Ibrahim 2022 sejak dia jadi Perdana Menteri. Dah 4 tahun lah. So persoalannya dalam tempoh 4 tahun, dalam tempoh 4 tahun tu, kenapa Anwar, ini pun saya nak tanya ni, kenapa tidak declassified atau diwar-warkan? Isu ni besar. So saya pun nak tahu, sebab itu masa RCI ni dibuat, saya pun tertunggu-tunggu, tapi tak keluar kan. 4 tahun tiba-tiba masa PRN ni baru keluar lah. Dan saya ingat-ingat sikit lah pasal isu ini, dan ramai orang tanyalah kenapa orang UMNO tak ulas ke apa ke benda kan. So saya pun malas nak ulas ni sebab tak ada kena-mengena dengan saya benda ni kan. Dalam RCI tu tak ada mention nama orang, ahli politik ke apa tak ada mention. Tapi adalah dia kaitkan masa itu 2018, sebelum 2018, 2014 sampai 2018 tu tak salah saya siapa, Aziz Rahim sebagai penerusi tabung haji kan. Dan lepas tu Aziz Rahim pun ada jawab itu hari, dia kata siasat lah dia balik kan, dia tak ada masalah. And then lepas itu Ashraf Wajdi sebagai timbalan menteri di apa yang jaga hal ehwal agama, jaga tabung haji, macam itulah. Lepas tu ada orang tuduh-tuduh Ashraf Wajdi, dan lepas tu dia kata dia pun nak saman orang yang tuduh dia ataupun dah saman ke apa benda semua, cakap macam tu. Dan saya pun malas nak ulas sebab biarlah dia jawab, biar Aziz dengan siapa ni Ashraf nak jawab. Saya pun malas nak backing Ashraf ni, dia amdap. Buat apa pula saya nak backing amdap, betul? Saya tak ada guna dengan tabung haji ni apa benda semua kan, isu ini kan, biar Ashraf jawab, biar apa ni Aziz jawab. Ashraf jawablah tak boleh diam aja, dengan Aziz pun kena jawablah. Tapi saya rasa ada jawapannya, so kena jawab. Tak boleh kalau diam aja, tak elok. Dia ada jawapannya. Sebab bila saya baca RCI tu secara satu lintas, saya pun ada jawapan dia. Tahu? Saya pun boleh jawab. So takkanlah kamu orang tak boleh jawab kan? Sebab bila kita tengok tuduhan-tuduhan itu, saya pun boleh jawab walaupun saya tak terlibat. Tapi persoalannya kamu nak saya jawab ke kan? Sebab saya nak biar dia orang yang terlibat tu lah jawab, ataupun yang ada kena-mengena tabung haji lah jawab. Cuma persoalan saya nak tanya Anwar jugalah, kenapa 4 tahun simpan report ni? Kenapa 4 tahun simpan? Tiba-tiba pula masa PRN ni pula dah tiba-tiba perbuk kan keluar. Daripada segi politik, kejap lagi kita pergi detail. So sekarang saya nak cerita segi politik dululah, sebab saya pun ahli politik kan.
Jadi kita tukar topi. Kita pergi finance pula. Jangan tanya Nurul Izzah, dia tak faham finance. Bapak dia pun tak kerti. Bapak dia tiba-tiba jadi Menteri Kewangan tapi dia grad. Apa entah. Dia tak faham benda-benda finance ni tau. Okay, kejap lagi kita cerita pasal the financial part of it. Daripada segi politik macam ni. Nombor satu saya tengok dia keluarkan sekarang sebab dia orang ni takut pasal isu adat ni. PH terutamalah. Isu adat ni dia tak bagi kita bawa. PH tak bagi kita bawa, tapi dia orang bawa. Dia bagi dia punya side dari story, tapi dia tak bagi kita bawa. Isu adat ni memang menekan mereka lah. Mereka boleh kalah di Negeri Sembilan ni pasal isu adat. So apa benda yang dia nak bawa satu isu, nak divert atau nak counter isu adat ni, sebab itu yang saya nampak. So sebab itu ramai orang kata ni diversion. Tiba-tiba pula bawa RCI tabung haji pula dah 2-3 hari sebelum pilihan raya Negeri Sembilan. So dia nak bagi dalam bahasa election punya war room lah, dia panggil bomb lah tau. Ada satu isu bom, itu biasa, siapa yang dalam war room tahulah. Cuma saya nak cakap macam ni, dia nak tuju pada siapa? Dia tu bukan tuju pada PAS ni, betul tak? Dan dia juga tak tuju pada Bersatu, sebab PAS dengan Bersatu tak terlibat. Dia rasanya dia nak bom atau attack UMNO atau Barisan Nasional, betul tak Balkis? Kan? So dia bawa isu tabung haji supaya nak implicate ataupun nak memburukkan pemimpin-pemimpin UMNO dan Barisan Nasional masa mereka tengah berlawan di PRN Negeri Sembilan ni. Walaupun di pusat mereka masih cium mulut, betul? Kan? So mereka nak bom pemimpin UMNO. Tapi saya nak cakap macam ni, apa kena mengena pemimpin UMNO Negeri Sembilan dengan tabung haji ni? Tahu? Dulu pun ada kes pemimpin UMNO ni, Presiden UMNO pun kes dia 47 tu masih berjalan di mahkamah. Dapat DNAA lepas itu, tapi Majlis Peguam pergi mahkamah lagi nak buka balik dapat NFA. Dia pun ada ini di Johor. Datuk Zahid dia pun ada kes, orang pun tak suka dia. Tapi apa kena mengena dia, Zahid punya kes tu dengan PRN Johor, samalah dengan Negeri Sembilan ini. So tak ada kena mengena pun. So tabung haji tu tabung haji punya hal lah. Kalau kamu nak salahkan Aziz ke Ashraf Wajdi ke apa, kalau dia nak salahkan, apa kejadah kena mengena Aziz Rahim dengan Ashraf Wajdi dengan Negeri Sembilan ni? Tak ada kau mana pun, betul tak? Nak ambil tindakan ke apa ke, nak ambil tindakan pada Zahid ke, nak ambil tindakan pada Ashraf Wajdi ke, nak ambil kalau lah dia orang implicated, saya tak tahu. Nak kutuk dia orang ke, kutuk lah. Tak ada kena mengena dengan Tok Mak Hassan, tak ada kena mengena dengan Jalal, tak ada kena mengena dengan UMNO atau Barisan Nasional Negeri Sembilan. Betul tak, Janzi? So sebab itu saya tengok PH ni dia macam desperate tau. Tak ada isu kan, nak tutup isu ini, nak tutup isu adat lah barangkali kan. Tak ada isu, boom dia ni, konon-kononnya isu meletup, isu tu meletup lah. Nak kata Barisan Nasional ni canggih ni semua. Tapi pada saya tak ada kena-mengena pun dengan Barisan Nasional ataupun Negeri Sembilan punya itu. Apa kena-mengena dengan calon-calon Negeri Sembilan ni, tabung haji. Lepas tu cerita 2014 sampai 2022 punya cerita tu. 4 tahun kamu Anwar Ibrahim simpan benda ni, tiba-tiba pula time minggu terakhir nak PRN ni pula kamu buka. Dia tak ada kena-mengena dengan ini. Kamu nak buruk-burukkan pemimpin UMNO, sakau-sakau ke apa benda ke, okey lah, bawalah pergi dekat pusat tabung haji apa benda semua. Tapi PRN Negeri Sembilan ni dia isu lain tau. Sama juga macam di Johor. Saya kata di Johor itu hari orang kata orang rakyat pengundi Johor tak suka Zahid, tapi dia suka On. So Johor menang besar itu pasal On, bukan pasal Zahid. So kalau kamu bawa isu ni, katalah tak suka pemimpin UMNO yang korup-korup lah, ada implicated mana, itu hal dia orang lah. Itu inilah tak ada kena-mengena dengan pengundian di Negeri Sembilan. So strategis PH ni yang buat benda-benda macam ni macam kebudak-budakan tau. Siapa dia punya strategis tu? Oh, kita ada ni isu ni nak tutup ni, bom tabung haji. Aduh, apa maksudnya dia desperate, tadi isu lah tu pada saya, betul tak? Kan? Itu perkara pertama lah saya tengok. Tabung haji tu tabung haji punya isu lah. Kita Negeri Sembilan ni Negeri Sembilan punya isu lah. Kita nak apa orang kata undi ni Negeri Sembilan ni sebab kita nak pertahankan institusi adat. So institusi adat itu perlu dipertahankan. Itu yang saya cakap. Okey, pasal RCI
Apa benda kedua yang saya nak cakap dari segi politik tadi tu? Satu, itu isu dia, politik nak ambil tindakan ke kepada siapa yang berkenaan tu, ambil lah. Pada saya dia tak ada dia tak ada guna dengan PRN Negeri Sembilan ini. Kalau kamu nak cakap orang ini orang itu implicated, cakaplah dia orang itu orang ini implicated. Okey. Oh, lagi satu isu kedua saya lupa. Isu kedua yang saya nampak, kenapa benda ini disuruh ataupun disimpan 4 tahun oleh kerajaan PH ataupun pentadbiran Anwar Ibrahim. Kerajaan PH lah. Kamu rasa sebab apa, Marissa? Aiman, kenapa kamu rasa dia simpan benda ni? Tak lepas benda tu dah selesai siasatan 2022, tapi 4 tahun dia simpan benda tu, tak declassify. Kenapa? Kamu rasa pasal apa? Saya ada terbaca dekat Trends, ada orang cakap Datuk Seri Anwar Ibrahim classify benda ni 4 years sebab daerah investor takut nak invest kat Malaysia, something like that. Tapi if dah disclassified pun, so adakah investor memang tak nak masuk langsung pun? Dia dulu isu yang lebih besar, isu 1MDB dulu lagi besar daripada isu ni. Tapi kita declassify juga kan. Saya tak rasa itu menjadi masalah dan punca tak investor lah apa. Ini pandangan saya. Lepas baca RCI tu kan, keluar banyak tebal tu, tapi saya baca lah saya rasa mereka tak declassify dan simpan 4 tahun sebab mereka pun terlibat sama dengan skandal ni. Betul tak? Okay. So kenapa saya rasa mereka terlibat sama? Sebab kamu tengok timeline skandal RCI tu, dia daripada 2014 ke 2018. Lepas tu 2018, 2020 itu kajian PH 1.0, betul tak? So RCI itu terkena juga masa timeline kajian PH 1.0 pemerintah. Masa tu Menteri Agama dia siapa? Tak salah saya yang jaga tabung haji, Menteri Agama dia dalam PH ni, amanah ni, siapa entah nama dia tu kan. Masa 2018 2.0 2020 sebelum kajian langkah Sheraton itu bertukar. So dalam tempoh 2 tahun tu apa dia buat? Dia buat dalam tempoh 2 tahun tu. So kalau kita baca lagi laporan itu, dalam tempoh 2 tahun dia buat restructuring tabung haji. So bila dia buat restructuring tabung haji kan, lepas tu ada satu entiti ditubuhkan, iaitu Usaha Harta Jamaah Sdn Bhd. Ingat tak? Dulu saya dah bawa isu ni dah lama. So sekarang saya ingat dengan lupa lah. So UJSB ni ditubuhkan oleh Menteri Kewangan. So aset-aset tabung haji ni dijual atau dipindahkan ke SPV ni. Nama dia UJSB, Usaha Harta Jamaah Sdn Bhd. Cek balik dan aset-aset yang dijual ni kepada UJSB ni bernilai 19 bilion, tak salah saya. Ini aset tabung haji. Lepas itu ada persoalan time tu tahun 2022 macam itu, saya pun bersoal, saya ingat, yang mana saya kata ini 19 bilion ni murah, saya cakap. Sebab aset-aset tu worth more than that. Kenapa dijual aset tabung haji ni dijual murah? Itu yang kita persoal, saya sendiri persoal time tu. So siapa yang pergi jual aset tabung haji ni pada UJSB? Kajian mana tu? Kajian mana? Between 2018 ke 2020? Kajian Pakatan Harapan. Nampak? So sebab itu barangkali lah mereka simpan 4 tahun ni, sebab dalam tempoh 2 tahun tu ada benda-benda yang mereka mungkin lah barangkali tak nak orang tahu juga. Faham tak? Ini yang saya nak cakap. So sebab itu dulu kita persoal benda ini. Okey lah, yang between 2014 ke 2018 tu, masa kajian Barisan Nasional, ini siapa-siapa yang terlibat kena jawab lah. Aziz Rahim ke Asyad Wajdi ke, kalau dia terlibat itu dia kena jawab. Saya ingat kalau PH tak terlibat 2018-2020 tu, saya ingat dah lama dah report ni dikeluarkan.
Tapi sebab 2018-2020 itu mereka dalam penstrukturan tabung haji yang jual aset 19 bilion 20 bilion ni, mereka ada keterlibatan kat situ. So ada mungkin lah, saya tak tahu, wallahualam, kena tengok lah balik apa motif dia, apa agenda dia. Mungkin ada benda tu dia tak nak cerita kat orang ke, saya tak tahu. Ada 2 tahun period. So sebab itu kalau daripada segi perspektif politik, saya nampak kenapa simpan 4 tahun ni kan. Oh semua dapat topi. Yang dulu punya cerita tu, yang sebelum saya cerita pasal UJSB ni, yang kita persoal ni kan, yang aset dia jual, tabung haji punya aset dekat 20 bilion, tapi arguably kita argue benda itu worth more. Contohnya tanah TRX tu. Tanah TRX tu dijual dengan harga 400 juta, tak salah saya. Ini saya ingat-ingat, lupalah. Saya cakap, saya sepatutnya tak ulas benda ni, biar dia orang lah ulas, aku pula kena backup AMDAP ni. Aduh, ini yang saya tak nak ni. Sebab tu saya cakap, AMDAP, alah benda ni pun kamu, benda simple macam ni pun tak kerti ke apa. Ashraf, pergi cerita lah sikit benda ni, takkan aku pula nak kena backup. Aduh, kan. Tanah TRX tu dia jual kepada entiti UJSB ni harga 400 juta, tak salah saya. Tapi arguably tanah itu worth more than that. Itu yang jadi persoalan dulu masa 2018 ke 2020 itu. Tanah TRX itu kita argue dia worth dia 1 bilion lebih, tak salah saya lah. Kenapa pula dijual dengan harga 400 juta? Dan hotel-hotel ni kita argue dia punya value dia lebih tinggi, tapi dijual dengan harga rendah. Benda ni yang jadi isu pada ketika itu. Ini dalam tempoh 2 tahun yang mana PH 1.0 memerintah. Nampak? So sebab itu barangkali benda report ni disimpan 4 tahun. Sebab dalam tempoh 2 tahun tu pun ada cerita pasal soal mereka barangkali. Betul tak? So kena baca betul-betul. Okey. Yang sebelum 2018 tu, apa jadi? 2014, 2018. Apa isu dia? Yang kamu cakap tadi Balkis, apa benda isu dia? Dengan Marissa? Yang kamu kata pasal pembayaran hibah. Apa dia? Pasal pembayaran hibah ni, cerita sikit. Okey, dia macam ni. Ini saya pun ingat, lupa lah. Patut Ashraf dengan Aziz, kau Ashraf, okey lah. Saya pasal saya boleh lah, saya bantu ni ke, bantu sikit lah. Kan aku pula kena bantu kan. Dia pasal isu pembayaran hibah pada tahun 2017. 2017 tu kita nak bayar hibah. Hibah ini dibayar kepada siapa? Pada siapa yang dapat hibah ni? Bukanlah saya lupa-lupa tak sembang. Ini kan saya ingat juga benda ini daripada kamu yang tak tahu apa benda. Ada yang komen ni malah 20% nak masuk ni lah. Hibah dibayar kepada pencarum. Pencarum maksudnya yang ada akaun tabung haji lah. Betul tak? So hibah ini yang dibayar, hibah tinggi ni, kalau kita bayar hibah tinggi, yang dapatnya siapa? Pencarum lah. Bukannya kepada toke-toke, bukannya pada tycoon-tycoon, bukannya kepada syarikat-syarikat yang beli aset tu harga murah. Betul tak? So itu yang dulu kita dah cerita benda ni. Tanya siapa yang ni lah. So hibah ni dibayar tinggi, yang dapat pencarum. Pencarum kita-kita lah. Saya pun ada akaun tabung haji. Siapa ada akaun tabung haji? Saya. Ada akaun. So awak dapat hibah juga. Betul tak? Awak toke yang beli aset harga murah ke? Tak kan? Awak tycoon ke? Tak. So hibah ni dibayar kepada pencarum. So yang dapat kita. Tapi dalam akta undang-undang, yang jadi pertikaian ni macam ni adalah tabung haji hanya boleh bayar hibah jika dia punya keadaan kewangan itu positif lah. Maksudnya daripada segi dia punya P&L dia, profit and loss dia, daripada segi solvency dia, itu dalam undang-undang. So dia tak boleh bayar hibah kalau company tu, atau tabung haji, bukan company lah, tabung haji ni at loss. Okay. So sekarang ni itu yang dalam RCI itu dibangkitkan. Dia kata tahun 2017 masa tabung haji bayar hibah ni, dia tabung haji sebenarnya rugi 1 berapa bilion? 8 ke 7. Cek. Ni dalam RCI ada laporan ni lah.
1.4 1.5 bilion instead of untung berapa bilion? 3.4 bilion. So dalam declaration sebelum tu oleh tabung haji, sebelum RCI ni dibuat, dia kata tabung haji sebelum tu 2017, sebelum kita bayar tabung haji bayar hibah, tabung haji declare keuntungan 3.5 bilion. Betul? Tapi lepas RCI dibuat ataupun ada orang komplain ke apa, dia kata sebenarnya tabung haji bukan untung 3.4 bilion. Sebenarnya rugi 1.4 bilion. Betul? So ada berapa tu beza tu, lebih kurang 4 bilion beza kan? Daripada untung 3 bilion ke rugi 1 bilion. Dan lepas itu kalau tabung haji rugi, di-declare 1 something bilion yang rugi, boleh bayar hibah tak boleh bayar? Tak boleh lah. Maksudnya pencarum tak boleh terima hibah lah. Kita tak dapat hibah lah. Okey. Macam mana, orang kata, siapa boleh jelaskan kepada saya macam mana ada swing besar ni accounting ni kan, yang tiba-tiba orang ni kata untung 3 bilion tapi orang ni kata rugi 1 bilion. Siapa yang buat accounting dekat sini? Belakang tu siapa ada yang buat accounting tak? Dengan finance. Kamu ada buat accounting? Siapa? Marisa ada buat accounting? Tak ada buat. Itu hari ada budak-budak ni, ada yang datang saya buat accounting and finance tapi dia tak ada pula hari ni. Okey, saya boleh cakap sikit pasal benda ni lah. Sebab saya ada background finance dengan accounting. Saya buat MBA in finance dekat Wharton. Dan antara yang saya belajar ialah advanced financial reporting, iaitu forensic accounting. Forensic ni apa? Forensic accounting, advanced financial reporting. Ni saya ambil kat Wharton, bukan dekat Institut Cak Ayam tau. Siapa yang tahu Wharton tu apa tahulah. Wharton ni adalah tempat finance yang paling top sekali lah kot kat dunia ni kot. Semua kebanyakan daripada orang yang grad Wharton ni dia pergi kerja kat Wall Street. Kawan saya banyak kerja kat Wall Street. And Wharton graduate ni dia punya starting salary dia tertinggi di dunia. Masa zaman saya dulu starting salary Wharton grad MBA about 300,000 a year kot, US dollar. Sekarang saya tak tahu berapa lah average dia. So Wharton ni bukan Cak Ayam punya institute lah. So saya belajar finance. Major yang paling susah dekat Wharton ialah finance. So saya ambil finance, dan something yang salah satu subjek yang saya belajar ialah advanced financial reporting lah, dan forensic accounting. So kalau kamu tunjuk kat saya kamu punya account, saya boleh tunjuk kamu kat mana kamu betul, kat mana kamu tipu. So accounting ni kadang-kadang ada dia orang tipu kan, nak lagi beli cukai lah, apa benda lah, apalah kan. Benda tu saya tahu kan. Okey, so siapa yang tak tahu, tak usah tanya. Sebab tu saya cakap, tak usah tanya Anwar, tak usah tanya Nurul Izzah, tak usah tanya budak-budak Ceplos lah, Walan 90%, dia tak tahu benda ni. So kamu baca RCI tu. Dan RCI ni dibuat oleh pakar-pakar tau. Tak salah saya panel 6 orang panel yang dilantik oleh Tok Ismail Sabri ke, ataupun dilantik oleh Yang Tuan Agong, tapi direkomend oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri tak salah saya sama ada Tan Sri Muhyiddin atau Ahmad Sabri yang recommend masa itu. Dia punya chairman Tun Raus. Tun Raus ni bekas ketua hakim negara. Tun Raus ni dulu dia duduk bawah rumah saya, Tun Raus ni. Tapi saya I barely met him lah. This was long time ago lah, sebelum dia jadi ketua hakim negara. Tun Raus ni dia masa awal tahun 2000, masa saya kerja TNB, dia masa tu hakim Mahkamah Tinggi tak salah saya. Dia belum naik hakim apa ketuan lagi. Saya duduk di satu kondo di Damansara. Saya duduk tingkat 5, dia duduk ground floor. So kadang-kadang kalau anak saya makan apa terbaling ni kan, sampah ke apa termasuk dalam dekat dia punya balcony tu, minta maaf banyak-banyak lah kan. Tapi saya nampak dia macam tu lah. Saya tak kenal sangat Tun Raus ni, tapi that was long time ago lah, early 2000. And then later on he became ketua hakim negara sebelum masa 2016 2017 macam tu. Lepas itu antara panel dia Tan Sri Munir Majid, ini orang korporat. Lepas tu Tan Sri Rashid Hussein, ini pun orang yang pandai-pandai accounting ni. Ini bukan budak Ceplos Walanon apa benda
So ada 6 orang panel ni. So mereka ni pandai-pandai accounting. So sekarang ni dalam RCI tu dia punya persoalan pasal kerugian ni lah. Salah satu soalan macam mana tabung haji boleh declare untung dan bayar hibah, tapi tiba-tiba bila dibuat semula pengiraan ini oleh PricewaterhouseCoopers jadi rugi pula 1 bilion tau. So ada swing 4 bilion ini. So ini sebenarnya accounting treatment. Siapa yang belajar accounting finance tahulah. Ramai orang, saya belajar accounting finance dulu. So accounting treatment, dia ada kena-mengena dengan impairment. Impairment ni apa? Impairment ni kalau kita ada asset, benda tu depreciated ke ataupun value dia jatuh ke apa kan. So dalam accounting kita kena impair lah. Contoh kalau kata awak ada beli kereta dalam asset ni dipanggil depreciation, tapi dalam equity dipanggil impairment. So apa, dia ikut standard awak lah. Kalau kat US tu saya belajar ikut GAAP, General Acceptable Accounting Principle. Tapi lepas tu dia di Malaysia banyak pakai IFRS tak salah saya. Dalam laporan RCI tu pun dia pakai FRS, Financial Reporting Standard, IAS atau IFRS. So kalau awak ada secara ringkas macam ni, kata awak ada aset, awak beli kereta, masa awak beli tu 100,000, tapi lama-lama kereta ni value dia turun. So dalam awak punya accounting punya buku tu, awak nak declare berapa? 100,000 hari ni ke ataupun value hari ni yang dia dah jatuh? Katakan value dia jatuh separuh jadi 50,000. So awak keep 100,000 ke declare 50,000? Bergantung. Dia punya accounting treatment. Siapa belajar accounting faham lah benda ni kan. So sama juga macam aset-aset yang dipegang oleh tabung haji ni. Aset yang dipegang oleh tabung haji, aset yang terlibat dalam RCI ni, tak salah saya berapa bilion itu yang dia orang kata yang ditransfer kepada UJSB tu, usaha harta jamaah yang berhad tu, satu entiti ni bernilai 19.6 bilion atau 20 bilion tu kan. So dia dah sebelum tu dia impair tau. Dan aset ini tak salah saya 20% real property, 80% equity. Equity ni apa? Pegangan saham. Pegangan saham, equity 80%. 20% itu tanah TRX dan sebagainya. Cek balik dalam RCI itu. Dan apa yang Pricewaterhouse buat adalah dia impair kan ataupun dia revalue rendah aset-aset ni balik pada ketika itu 2018 ke tak saya ataupun 2020, dia rendahkan value dia macam itu. So macam mana katakan kamu beli saham, masa kamu beli tu harga dia 1 unit RM10, tiba-tiba hari ni kamu beli tu 2 tahun lepas, tiba-tiba hari ni value dia RM8. So kamu nak declare apa book value dia, mark to market hari ni punya harga atau yang lepas punya harga? Hari ni, okey, tapi masalahnya kamu accountant ke bukan? Bukan, okey, tapi masalahnya pasaran saham ini naik turun hari-hari. Takkan hari-hari kamu nak tukar value dia tu? Macam mana kita nak ni kan? Dia RM8, RM7, RM11, RM6. Hari-hari kamu nak tukar value dia, susah lah. So kita dekat dalam buku tu kita maintain satu harga sehingga satu hari kita value balik pada mark to market ataupun kamu jual. So masalah dengan aset-aset tabung haji ni, bila aset itu dia ada satu perkataan dimention dalam RCI itu, dia kata prolong impairment tau. Prolong impairment ataupun value dia susut secara berterusan. Okey, kalau katakan kamu beli saham harga 100, tiba-tiba dia susut jadi 80. So dalam ikut accounting treatment, kamu kena tulis dalam buku tu harga sekarang RM80. Tahu? Bukan hari-hari, tapi bila dia prolong, bila dia dah lama. Kamu beli 2 tahun lepas, dia tak naik-naik. Kamu beli 100, dia tak naik-naik. Jadi 110, 120 tak naik. Dia masih RM80. So dia dah jatuh 20%. Faham tak? Lebih dah. So kalau kamu accountant yang baik, ikut dia punya standard IFRS, tak salah saya 139 kot, baca balik lah. 139 kata prolong benda tu
kamu kena tulis balik dalam buku kamu kena impair jadi RM80 instead of RM100. Okey, masalah dia apa? Masalah dia, ini technical sikit lah, mungkin bosan sikit lah kepada siapa yang bukan accountant, tapi saya cerita sikit lah. Masalahnya, apakah definisi prolong itu? Berapa lama? And berapa banyak kejatuhan itu baru kamu impair? Tahu? Inilah bergantung kepada budi bicara. So contoh, kamu beli RM100 saham, dia jatuh RM90, RM50, berapa ringgit. So kalau dia tak jatuh below certain level, kata jatuh below 70, kamu tak adjust dalam buku, kamu maintain RM100 je. Tapi kalau satu hari dia jatuh below 70, 30% jatuh, dan dia berterusan jatuh below 70% selama setahun, itu kalau ikut standard, kamu kena revise balik buku kamu. Okey, apa yang tabung haji buat? Apa yang RCI ni cakap? RCI ni cakap, tabung haji pada ketika itu adjust dia punya kriteria untuk revise impairment ini. So instead of bawah berapa persen lah, saya tak ingat lah, check balik RCI itu, bawah 50% ke 80% ke selama setahun, dia revise jadi below 90% ke 24 tahun. Kamu faham tak? So bila dia revise kriteria for impairment ni, maka dalam buku dia nampak cantik lah, dia untung 3 bilion lah. Tapi kalau saya revise sikit kriteria for impairment ni, katakan saya naikkan, kata kalau kamu jatuh below 30% dalam 6 bulan, 9 bulan, kamu terus kena revise balik buku kamu kena impair ataupun discount the value itu. Jadi lagi rugi lah macam itu. Okey, apa isu dia? Isu dia, benda ini bergantung pada budi bicara accountant. Siapa yang buat ini, siapa yang buat ini. Tapi RCI ni dalam orang korporat dalam tu, Tan Sri Rashid Hussein dan Tan Sri Munir Majid, saya rasa dia tahulah, dia know what they doing lah, apa kan yang best practice. So dia nampak impairment tu mungkin tak masuk akal ke apa, tapi ia adalah budi bicara lah. Budi bicara tabung haji mungkin masuk akal, mungkin tak masuk akal, mungkin pada ketika itu mereka buat itu sebab mereka nak bayar hibah ke dan sebagainya. Ini yang menjadi pertikaian dalam RCI itu. So that is before 2018 before 2018 issue. So yang ini, siapa yang terlibat 2018 itu, dia kena jawab lah kenapa kamu reduce ataupun kamu lower the standard of impairment ini sampai boleh jadi nampak untung ke apa ni, instead of rugi dan sebagainya. Okey, itu satu masalah. Tapi satu masalah lagi post 2018 masa PH 1.0 tu yang saya cakap tadi tu. So value aset ini. So value asset ini, bila tadi dia revise balik, dia kata tabung haji ni rugi. Lepas tu tiba-tiba aset ini semua nak dijual. Kan? Tiba-tiba ada orang lain beli aset ini. So itu yang kita argue lepas 2018. Kenapa tiba-tiba aset ni dijual secara murah? Dan macam mana kamu decide on impairment tu sampai jadi rugi? So bila kamu buat impairment macam itu, ubah kriteria impairment, lepas itu mestilah tiba-tiba aset-aset tabung haji ni orang takut lah. Kan? Bila kamu impair macam tu jadi murah, bila jadi murah kamu jual pula murah. Ini yang menjadi persoalan. So persoalannya satu lagi, bila kamu impair macam tu, aset ni jadi murah, lepas itu orang lain beli dengan harga murah, siapa yang beli ni? Itu lagi satu menjadi persoalan. Dulu kita tanya benda itu. Ini berlaku 2018 ke 2020. So sebab itu kita kena dig deeper lah benda ini. Kita boleh bincang lagi nanti secara detail yang mana yang saya bersetuju atau tidak bersetuju dengan hujah-hujah orang PH ni. Tapi saya rasa budak-budak PH ni tak faham benda ni. Anwar lagi tak faham So kalau nak berdebat, kalau nak berdebat isu ni saya boleh berdebat, saya tak ada masalah. Tapi janganlah panggil budak yang tak faham accounting, sijil pun tak ada. Cuma satu lagi, berapa kejadah pula saya nak backup dia orang pula kan. Aku pula dah kena backup, tak nak bagi dia orang tahu apa benda yang dia buat. Kau jawablah sendiri, tak payahlah ni. Saya bagi tadi secara ringkas sajalah apa yang berlaku. Tapi yang saya nampak
bila dia buat dia impair, aset ni dia murah, dia jual kepada UJSB, dan ada setengah aset yang UJSB ni dipulangkan balik pada tabung haji dapat balik, tapi ada aset yang telah dijual ke third party dengan harga murah. So itu yang kita dalam RCI tu saya tak nampak senarai company-company third party yang beli aset ni. So sebab itu saya nak tanya kerajaan PH, senaraikan aset-aset ni siapa yang beli, yang aset yang tidak dipulangkan semula pada TH ni, dan berapa harga dibeli. Sebab the contention was the price jatuh tu bila kamu impair, dan that was temporary. Contohnya macam tanah TRX tu lah, kamu jual, nasib baik tanah TRX tu kita ambil balik, tabung haji ambil balik. Cuba kamu jual tanah TRX tu pada third party macam mana? Tanah TRX tu dijual tak salah saya pada about 400 million ke macam tu kan, pada UJSB. Nasib baik UJSB tak jual kepada third party sebab tanah TRX itu worth billion. You understand? So that was the contention lah. So itu isu tabung haji. Tapi benda ni technical. Jangan argue dengan budak-budak ceplos walau dalam 20 sen dia tak tahu kejadah apa benda ni. Pak, ni tak setuju tak? Anwar ke Nurul Izzah ke lagi lah tak tahu, hancur. Okay, but the point that I'm trying to make is that isu ni tak ada kena pun dengan PRN Negeri Sembilan. Kan? Kalau kata ada orang UMNO ke apa yang kamu kata sakau dia tak ada kena pula. Tak ada kena dengan jalan, tak ada kena dengan maksan, tak ada kena dengan calon-calon ini semua kan. Itu kita selesai later lah, secara separate lah. Yang kita nak fokus ini adalah isu adat yang berlaku di Jelembu ni semua. Okey lah, dah berapa lama dah ni. Okey, cerita saya serah semula pada ni lah. Itu jawab sikit sebanyak pasal RCI tabung haji. Sebab orang kata UMNO tak sebut lah apalah. Saya bukan UMNO, saya PAS. Orang PAS pula dah bawa dia backing pasal isu ni. Apa benda lah jadi ni kan. Marisa ada tanya pasal kamu lagi. Marisa cakap sikit, ada pula peminat Marisa ni. Anything Marisa. Anything Marisa, cakap sikit. Dia cakap Terima kasih Jamaluddin mana mantap pas. Okey. Lagi bincang pula pasal kuap. Kuap itu hari saya dah cakap dah. Kuap ini kuap punya isu ni kan saya dah ulas yang Zafrul cakap tu. Zafrul punya ulasan tu merepek tau. Siapa yang involved dalam kuap ni, tunggulah kita tukar kajian nanti. Korang tahulah nasib kau. Kan? Okey. Lagi. Okey. Kuap pun kena buat siasatan RCI, saya setuju. Okey, lagi. Marisa cakap. Cakap apa? Peminat kamu ada tanya ni. Cakap hello. Dia bukan nak tengok saya, nak tengok kamu pula dah. Aduh. Okey. Saya rasa semua benda dah diulaskan. Mana dah diulas. Okey, lagi. So kita cuma kena tunggu result lah. Tunggu result. Sampai nanti. Okey, peminat Aiman pula. Aiman cakap peminat kamu banyak. Ni. Keluar mengundi, jangan kat mengundi. Keluar undian. Apa undian? Balkis. Buat undian yang bijak. Buat undian bijak. Okey, peminat Balkis. Zubaidah, peminat kamu nak dengar apa kamu cakap? Satu roti. Ni. Kamu kisah. Okey. Satu Indian bermakna. Balkis orang Sabah ke? Adalah. Dia orang Selangor lah. Okey. Apa hasrat kamu Balkis? Oi, orang tanya kamu Balkis, apa hasrat kamu? Hasrat saya Mana Zubaidah? Hasrat apa? Untuk Gen Z sila buat pilihan yang bijak. Okay. Ambil je duit tu, tapi undi yang lain. Ni duit apa pula ni? Ambil duit apa? Oh, kalau orang tak apa duit. Ya. Okey. Zubaidah? Saya, hasrat saya semoga Natasha orang tanya. Panggil Natasha. Dia nak tanya dia. Natasha mana? Lagi? Natasha tengah busy. Natasha tengah busy. Okey, Zubaidah cakap kepada peminat kamu. Semua isu dapat diselesaikan dan Allah yang satu. Okey, kepada pengundi-pengundi di Negeri Sembilan. So di Negeri Sembilan ni saya jangkakan saya harap kita menang, PN menang besar lah kan. Tapi saya nampak macam menang ni tipis-tipis. So satu indi tu memang berharga lah kan. So untuk kita selesaikan isu adat, tolak DAP, tolak Anwar Ibrahim, tolak PH yang merepek ni kan,
diorang ni mengucar-kacirkan isu adat dan sebagainya. Kita keluarlah undi beramai-ramai untuk kestabilan kajian negeri sebelum kita pergi PRU dan tumbangkan PH ni. So kita nak kestabilan kajian negeri 9, undi Perikatan Nasional, Barisan Nasional, dan kepada penyokong-penyokong Bersatu pun saya dah cakap semalam, saya gesa supaya tuan-tuan dan puan-puan kali ni undi Barisan Nasional, Perikatan Nasional lah. Sebab kalau tuan-tuan undi Bersatu, nanti pecah undi. Bila pecah undi, banyak kawasan 11 kawasan tu nipis-nipis. Kalau tuan-tuan pecah 500 undi pun nanti PH menang. So kita semua kalah pula macam itu. Dan kucak-kacir lah dekat di Negeri Sembilan ni lagi jadi. So kali ni walau saya ingat, saya gesa atau saran pada tuan-tuan dan puan ketepikan kita punya sengketa tu. Nanti kita settle kemudian lah pada ni Bersatu. Saya akan cuba berikan lah. Saya tahu tuan-tuan tengah marah, dengan PAS tengah marah, dengan tuan-tuan tak suka UMNO dan sebagainya. Tapi kita bergaduh adik-beradik sebenarnya ni. Yang kita tak suka tu orang yang nak buat ladang tu. Kan yang DAP lah, yang inilah PH, PKR itu semua, itu kita tak boleh tu. So kita kena kalahkan dia dulu. Lepas tu kita bincang lah sama-sama kita. Okey, kita untuk buat penyatuan ummah dan untuk kita pertahankan adat. So undi parti yang boleh mempertahankan adat. Yang pertahankan adat sekarang ni saya tengok di Negeri Sembilan adalah Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Bukan yang kacau bilau adat tu. Kita dah tengok ini kan pukul 4, kejap lagi dalam 13 minit ada mesyuarat di KU pula dah. Okey. Akhir kata, Balkis, peminat awak pergi mengundi, keluar mengundi. satu undi boleh ubah masa depan. Okey, lagi sekali Marisa. Pergilah mengundi untuk kerana tu undian boleh ubah masa depan. Okey, Aiman. Untuk Negeri Sembilan ni jangan pandang remeh. Yang mengundi dekat Negeri Sembilan, pergilah mengundi. Yang orang Negeri Sembilan yang kerja luar ke Negeri Sembilan pun baliklah mengundi. Sebab kita kena pertahankan adat. Ada Memang kena pertahankan. K cakap nyanyi sikit, Aiman dia cakap. Mana bukan saya cakap. Okey, Zubaidah. Baliklah mengundi, your vote matters. Your vote matters. Okey. Akila last sekali. Ya, mati anak, jangan mati adik. Okey, kita tunggu keputusan esok macam mana. Saya doa-doa lah. Jangan ambil sambil lewa. Dia akan nipis-nipis. Keluar balik undilah parti yang boleh mempertahankan adat di Negeri Sembilan dan untuk kita ke arah penyatuan ummah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.